Ketegangan terkait isu perjanjian Malaysia 1963 kembali memanas. Warga Sarawak dan Sabah menyuarakan kekecewaan terhadap kerajaan dan rakyat Semenanjung. Di sisi lain, muncul pula keluhan terkait sentimen rasis dan pandangan merendahkan dari warga Semenanjung terhadap Sabah Sarawak. Padahal sumber daya alam Sabah Sarawak diambil untuk membangun Semenanjung. Jika kerajaan pusat membayar hutang ke Sabah Sarawak, tak akan mampu membayar dan bisa menyebabkan Semenanjung bangkrut. Pernyataan dari warga Sarawak sendiri, dari dulu warga Sabah Sarawak tak merasa menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan Malaysia. Sabah Sarawak tiba-tiba masuk, tanpa sepengetahuan warga Sabah dan Sarawak. Warga Sarawak mengungkapkan, mereka tak masalah jika dulu masuk Indonesia, karena lebih realistis dan wilayahnya lebih dekat. Namun, Semenanjung selalu menakut-nakuti Sabah Sarawak, hingga menjanjikan hal-hal manis yang tidak pernah dipenuhi. Mari kita simak video lengkapnya. Kuching Sarawak berharap kerjasama kukuh antara Kalimantan dan Sarawak terus dioptimumkan. Konsul Jeneral Indonesia di Kuching, Raden Sigit Wijaksono berkata, Indonesia dan Sarawak telah lama berkongsi sepadan negara sepanjang lebih 2,000 km yang boleh memberi manfaat besar kepada sosial dan ekonomi rakyat kedua-dua belah pihak. Sarawak bakal menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk membangunkan empangan hidroelektrik di Nusantara yang merupakan ibu kota baharu negara itu. Perkara itu didedahkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping yang menyatakan hasrat itu selari dengan pembangunan ibu kota baharu Indonesia di Kalimantan. Bagaimanapun katanya perkara itu masih di peringkat kajian sebelum sebarang keputusan dibuat. Untuk Indonesia, kita ada satu proposal yang sedang dikaji di antara Indonesia dengan Sarawak untuk membangunkan hydro dam dekat Nusantara. Bermakna Sarawak melempar ke negara-negara ini. Kenapa keyakinan kepada kita dan juga dasar kita. Sabah Sarawak tak kenang budi. Okey? Selalu saya dengar penyokong-penyokong daripada Semenanjung, mereka yang fanatik politik dekat Semenanjung, selalu bercakap, orang Sabah Sarawak, pemimpin Sabah Sarawak tidak kenang budi. Dah berapa banyak kerajaan pusat bantu Sarawak, bantu Sabah. Kalau tak ada kerajaan pusat waktu berlakunya serangan, waktu Kesultanan Sulu itu berlaku serangan, kalau tak ada askar Melaya, kalau tak ada Angkatan Tentera Malaysia, kan, tak adalah siapa nak bantu. Ingat rakyat Sabah nak bantu ke? Jangan salah. Sewaktu saya nak bercakap agak kasar juga di sini dalam isu ini kadang-kadang tau. Sabah dan Sarawak dulu bukan beria-ia nak masuk Malaysia tau. Itu sejarah dia yang kita tak boleh sangkal. Okey? Sabah dan Sarawak bukan beria-ia nak masuk Malaysia. Dan tidak ada agenda tau. Sarawak nak bergabung jadi Malaysia, Sabah nak bergabung jadi Malaysia. Tak ada. Pemimpin lama-lama kami dulu tak ada agenda ni. Kita mengawal wilayah kita sendiri. Sarawak, Sarawak lah. Sabah, Sabah lah. Kalau kata Sabah nak diambil oleh Indonesia, ambillah. Itu wilayah dia. Sarawak pun sama. Kalau kata, oh China nak ambil, ambillah. Kalau kata Indonesia nak ambil, ambillah. Tetapi, perkara yang nak dimainkan untuk menakut-nakutkan orang Sabah dan Sarawak dengan cerita ini. Kami ini, orang Sabah Sarawak, terutama generasi X ke bawah ini, tidak bodoh. Kami hari ini dah cerdik. Dulu bolehlah kamu orang kata kami ini duduk atas pokok. Boleh juga kamu orang kata kami ini tidak berpendidikan. Boleh. Tapi hari ini dengan sedikit pendidikan yang kami ada, kami memahami tentang sejarah, terutamanya orang macam saya mendalami benda itu. Dan saya tahu. Saya dah berulang kali lah cakap. Apabila kita menubuhkan Malaysia bersama ni, apabila Tunku Abdul Rahman, Lee Kuan Yew waktu itu yang beria, lepas tu berlaku Suruhanjaya Kobot. Yang Suruhanjaya Kobot ni adalah pada saya lah sebagai anak muda hari ni, Suruhanjaya yang penipu.
Saya sebagai orang Sarawak, saya tahulah. Saya tanya banyak dalam kawasan pedalaman dahulu, saya tanya, kamu pernah tanda tangan ke? Perjanjian Malaysia ni dulu, untuk kamu nak ambil suara majoriti nak membentuk Malaysia, diorang kata tak tahu. Tiba-tiba dah masuk dalam Malaysia. Ni cerita orang-orang lama lah kan. Tapi tak apa, kita dah dalam Malaysia. Tapi saya nak cerita tentang isu ini semula. Apa yang berlaku apabila kita dah pun membentuk Malaysia, dalam MA63 itu termaktublah 18 perkara untuk Sarawak, 20 perkara untuk Sabah. Dan di bawah 20 perkara ini tadi banyak lagi. Dia punya fas-fas A, B, C di bawah itu kan. Dan perkara ini panjang dan banyak. Sebab itu bila melibatkan isu minyak, Azalina Othman menyatakan tak ada dalam MA63 sebab dia tak tahu. Dan dia tak tahu ada undang-undang pula di Sarawak. Jadi macam itulah. Jadi perkara ini bukan perkara remeh-temeh. Dan perkara ini, untuk ini saya jelaskan untuk pengetahuan am kita sebagai rakyat. Dan dalam bahasa paling mudah lah kan. Dalam isu ini, apabila pembentukan Malaysia itu berlaku, maka daripada segi hasil, kita nak cerita hasil. Kalau kita tengok hasil Sabah. Kenapa Sabah perlu serahkan 60% ke pusat? Tujuannya untuk apa? Ini perlu dijawablah. Untuk mereka yang duk cerita tentang, oh kalau tak ada penjawat awam pusat, tak ada tentera Malaysia, tak ada polis, tak ada pusat buat jalan raya, tak ada pusat nak hantar guru. Inilah dia. Kerajaan Sabah bersetuju untuk memberi 60% hasil kepada kerajaan pusat. Tengok, 60% tahu. Duit 100, bagi 60 dekat pusat. Kerajaan negeri cuma minta 40. Itu pun kerajaan pusat tak bagi sampai sekarang. Daripada tahun 1974, kerajaan pusat tak bagi tau. Nampak tak? Ya? Isu Petronas. 95% duit Petronas, hasil Petronas, hasil minyak dan gas Sabah Sarawak, tidak dapat tau. 95% pergi ke pusat. Begitu juga Sarawak. So kenapa? Kalau kamu orang sebagai negeri Perlis, negeri Kelantan, negeri Kedah, negeri Terengganu, negeri-negeri yang ada ni dekat Semenanjung. Kalau kamu duduk dalam keadaan kami, kalau kamu rakyat Semenanjung sekarang ni duduk dalam keadaan kami Sabah Sarawak, yang banyak lagi infrastruktur pedalaman yang tidak dibuat, kamu orang macam mana? Marah tak? Marahlah. Sama macam kami. Kami rakyat Sabah Sarawak sekarang ni, kenapa kami persoalkan isu ini? Kerana 95% duit minyak kami bagi dekat pusat. Dalam perjanjian, kenapa bagi duit minyak itu 95% ke pusat? Ini banyak orang di Semenanjung tak nak ambil tahu. Banyak orang Semenanjung rasakan ambil semua duit daripada Sabah Sarawak ni. Petronas kita punya. Petronas ini seolah-olah bukan milik kerajaan pusat. Petronas ini seolah-olah milik Melayu tau. Hakikat dia. Ini hakikat dia yang macam itu. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.